Okey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini merupakan hari di mana kita melangsungkan misi Kembara Tengkujuh jajaran yang kedua di kawasan Pahang, iaitu Nenasi dan juga Kampung Mercong. Dan pagi ini kami berada di Kampung Mercong untuk kami menyantuni seramai 150 penerima di sini. Alhamdulillah diterima baik, dan kali ini kami diberi kawasan Masjid Kampung Mercong untuk kami buat majlis dan juga sesi agihan pandu lalu di sini. Dan tak lupa juga guys, bantuan logistik kita adalah daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dan kali ini adalah daripada APM Pahang, khususnya lori di Kampung Mercong ini adalah APM Rompin. Terima kasih banyak APM atas bantuan logistik yang telah diberikan. Kalau korang tengok sekarang ni 150 memang dalam lori tu dah. So bermakna kita akan buat agihan di atas lori sahaja, di mana motor-motor akan kita susun kat depan tu. Kemudian kita akan collect dia punya kupon. Itu adalah kaedah yang Yayasan Pembangunan Malaysia gunakan untuk sesi agihan drive-thru. So, tak sabar dah guys untuk kita langsungkan pada pagi ini. Let's go guys, let's go! Okay guys, so pagi tadi kita dah habis dekat Kampung Mercong. So sekarang ni kita di lokasi kedua, iaitu Dewan Besar Nenasi, di mana di sini kita menyantuni seramai 150 ketua istimah juga. Dan kaedah kami sama, Yayasan Pembangunan Malaysia memang menerapkan kaedah kalau kawasan besar ni kita akan buat secara drive-thru lah. Okay, so motor pun kita susun ala-ala konvoi, tapi sebenarnya diorang nak claim barang sumbangan yang kita bawa pada hari ini. Dan juga barang sumbangan hari ini dibawa oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, iaitu APM Pahang, khususnya adalah lori daripada APM Pekan. Okay, terima kasih APM atas kerjasama bantuan logistik daripada Kajang bawa ke Nenasi untuk kita menyantuni keluarga di Nenasi. Okay guys, so kita punya program pun dah nak start. Jom kita saksikan macam mana pergi dia. Let's go! Okay guys, Alhamdulillah selesai sudah di Dewan Besar Nenasi. Belah petang ni Alhamdulillah cuaca pun agak dingin. Kena dengan kita punya tema Kembara Tengkujuh. Dan maka dengan ini berakhirlah kita punya Kembara Tengkujuh untuk jajaran yang kedua di Pahang, iaitu Kampung Mercong pada belah pagi tadi. Dan pada belah petang ni di Nenasi. Jadi total keseluruhan untuk road di Pahang ataupun jajaran di Pahang adalah sebanyak 300 ketua isi rumah yang kami telah santuni. Okey, jadi Alhamdulillah semua pun telah berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih kepada penyumbang CIMB Foundation
yang telah sponsor kita punya Kembara Tengku Juh untuk tahun 2026 ini. Okey. Dan juga bantuan logistik, terima kasih kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, khususnya APM Pahang dan juga APM Pekan dan APM Rompin. Tak lupa. Okey. So itu sahaja daripada saya. Selesai untuk jajaran kedua. Kita ada lagi 2 jajaran, iaitu di belah Kedah dan juga Perlis. So tak sabar guys untuk kita habiskan sepanjang bulan Januari ni. So terakhir dari saya, berpakat bantu masyarakat. Let's go. Kembara Tengku Juh dan Aziz, Israel!